Hari ni kita sambung muka surat 8, double attack. Okey, kalau sebelum ni kita belajar double attack check king. Tapi untuk muka surat 8 kita double attack dua buah. Dua buah pihak lawan, ataupun biasa anak-anak lebih kenal bila kita panggil fork. Okey, contoh puzzle yang pertama ni. Balik pada basic, iaitu CCA. C yang pertama check. Tapi kalau cikgu tengok kuda jauh, tak boleh pergi check. Queen pun tak boleh pergi check. Okey, jadi beralih kepada yang kedua, capture. Kalau kita tengok pun tak ada apa yang boleh makan, kecuali queen makan pawn ni. Tapi tak betul lah, sebab pawn harganya RM1, queen kita ni harganya RM9. Sangat rugilah. RM9 makan RM1 je, tapi kena makan balik. Okey, jadi barulah kita beralih kepada A. C yang pertama check, tak ada. C yang kedua capture pun tak ada. Barulah kita cari A, iaitu attack. Okey, attack adalah kita serang buah. Okey, contoh kalau kita serang macam ni, iaitu queen pergi ke E2, hanya serang satu pieces saja, iaitu direct attack. Tapi kita nak double attack, nak serang dua buah secara serentak, iaitu queen ke C7. Dalam masa sama serang kuda, pada masa sama serang bishop. Jadi dalam modul tu anak-anak boleh lukis ketiga-tiga anak panah ni lah, macam bentuk T kan. Okey, puzzle yang kedua, iaitu queen check. Okey, kalau kita pergi check kat sini pun tak boleh, rook makan. Capture pun tak ada apa yang boleh makan. Attack, okey, kita nak attack. Kalau kita pergi ke C2, hanya attack rook sahaja. Tapi kalau kita pergi ke B5, kita attack dua rook. Rook di E8 dan rook di A4. Dua serentak kita attack. Okey, jadi dalam modul boleh lukis anak panah macam ni lah. Queen ke B5, misal kata dia larikan rook ini, maka kita dapat makan lagi satu rook. Okey, tak kisahlah dia lari mana-mana. Contoh kalau dia lari rook yang bawah ni, yang paling atas ni, kita makan rook di A4. Okey, seterusnya puzzle yang ketiga, kita main putih, iaitu check tak boleh, capture pun tak ada. Kita attack di D6, attack rook dan juga attack kuda. Double attack. Dia lari salah satu, kita makan salah satu. Dalam main hitam biasanya dia nak lari mana? Nak lari kuda ke nak lari rook? Biasanya kita memilih larikan rook lah, sebab rook harganya RM5. Kuda harganya RM3. Jadi nak selamatkan 5 ke selamatkan 3? Okey, selamatkan 5. Okey, misal kata rook pergi ke E8, queen boleh makan kuda. Okey, jadi nak lukis macam mana? Yang tadi tu lah cikgu tunjuk tu. Macam ni, buat anak panah. Okey, buat anak panah 3 macam ni. 1, 2, 3. Okey, seterusnya kita main putih. Check tak ada. Capture, capture ada. Capture apa? Capture tu makan. Makan apa? Yang pertama makan kuda, yang kedua makan pawn, yang ketiga kuda tak boleh makan apa-apa, pawn pun tak boleh makan apa-apa. Okey, jadi jawapannya nak makan mana satu? Makan kuda ke makan pawn? Okey, kalau makan kuda rugilah, sebab kita kena makan balik. Tapi kalau kita makan pawn, pawn ni percuma, sebab tak ada siapa-siapa pun yang jaga pawn ni kan. Okey, jadi bila kita makan pawn di B7, kita serang bishop. Dalam masa yang sama kita serang rook. Jadi dia tidak boleh selamatkan
Dua-dua dia kena selamatkan salah satu. Okey, boleh lukis macam ni. Anak panah macam ni. Okey, kalau cikgu makan pawn ni, dia nak lari ke mana? Dia terpaksa, contoh dia jaga rook. Dia jaga rook, jadi kita dapat makan bishop. Alhamdulillah. Okey, seterusnya attack mana yang bagus? Iaitu di D3. Attack rook di A6 dan juga attack rook di H7. Okey. Boleh lukis macam ni. Seterusnya. Okey, ni mana? Kita main hitam. Queen pergi ke mana yang bagus? Betul, di E7. Attack bishop dan juga attack kuda. Lukis macam ni lah. Nampak? Itulah namanya double attack. Seterusnya, kita main putih, iaitu queen pergi ke mana? Queen pergi ke F2. Serang rook di A7. Dalam masa yang sama kita serang kuda. Nampak? Kalau dia larikan rook, kita makan kuda yang percuma. Sebab tu dalam puzzle ni, dalam chess ni, kita kena tengok secara menyeluruh. Tengok secara terperinci mana yang bagus. Okey. Okey, seterusnya kita main putih lagi. Okey, macam mana queen ni nak serang rook dan juga serang kuda dalam masa yang sama? Dalam masa yang serentak, serang kedua-dua pieces. Senang saja. Queen pergi ke D1. Serang rook dan juga serang kuda. Cantik. Double attack. Okey, seterusnya kita masih lagi bermain putih. Macam mana kita nak serang kuda dan juga serang bishop? Cepat. 10 saat untuk berfikir. Betul. Queen gerak ke H8. Cantik. Serang kuda dan juga serang bishop. Dalam situasi ni bishop dia tak boleh lari lah, sebab ada open check. Contoh queen kita pergi ke H8. Bishop tak boleh lari sebab ada open check. Jadi dia terpaksa larikan kuda lah, ataupun lindung kuda. Dalam situasi macam ni, kita kena selamatkan bishop. Contoh dia queen pergi ke C7. Selamatkan bishop, tapi kita boleh makan kuda. Okey. Seterusnya kita main hitam. Macam mana queen queen hitam ni nak attack. Attack apa? Attack bishop. Bishop kat sini tidak dijaga, bishop kat sini pun tidak dijaga. Dua-dua bishop ni tak ada siapa yang kawal. Jadi kita kena attack, iaitu queen. Tengok lu, cikgu lukis semua tempat queen boleh pergi ni. Cikgu lukis semua tempat queen. Gunakan otak kita yang pandai tu untuk tengok mana yang paling bagus. Betul, iaitu di H5. Queen gerak ke H5. Sambil-sambil serang bishop hitam dan juga serang bishop petak putih. Nampak? Sini, jadi dia kena contohlah, dia larikan bishop ni. Jadi kita boleh makan bishop ni. Okey. Dan yang terakhir, kita main putih.
Cuba fikir mana double attack. Kalau cikgu tengok kat sini kuda ni tak dijaga, kuda ni tak dijaga. Jadi macam mana nak attack kedua-dua kuda menggunakan queen. Okey, kita lukis dulu. Semua anak panah queen, anak-anak boleh tengok ni adalah gerakan queen. Queen adalah paling berbisa. Semua tempat dia boleh pergi. Semua tempat dia boleh terbang. Kecuali dia tak boleh lompat lah. Dia tak boleh lompat. Tak boleh lompat daripada kawan sendiri. Okey, dah jumpa. Betul, iaitu koin makan pawn di H4. Kan tadi kita belajar CCA, check. Kalau check tak ada, capture makan. Kita ada makan yang berguna, iaitu makan di H4. Sambil-sambil makan, sambil-sambil attack dua kuda secara serentak. Jadi dalam modul tu lukis macam ni lah. Makan pawn. Lepas makan pawn, kita serang kuda di B4 dan juga kita serang kuda di E7. Itu sahaja untuk muka surat 8. Selamat berbuka puasa, selamat bersahur dan selamat berpuasa bagi semua murid SK Nita 2.